Waktu saya masuk ke kementerian ini pada Disember tahun 2022, saya mewarisi kes tunggakan sebanyak 49,000. Dan pada masa yang sama, permohonan baru terus masuk. Sehingga hari ini, Kementerian Dalam Negeri kita telah berjaya membuat keputusan sebanyak 52,444 permohonan, membuat keputusan. Sama ada lulus ataupun gagal. Ini bermaksud permohonan baru dan permohonan tunggakan. Tunggakan masih ada lagi yang belum selesai. Baik, di dalam Dewan ini tempoh hari saya menyebut sepanjang 2023 saya katakan bahawa Kementerian Dalam Negeri akan selesaikan 10,000 kes. Kami selesaikan 11,711. Tahun 2024 saya letakkan sasaran 17,000. Kita berjaya selesaikan 20,701. Tahun 2025 sasaran kita 20,000. Kita selesaikan 20,032 kes. Tuan Sri Di-Pertua, semua ini kita capai dalam masa 3 tahun. Dan secara kebetulan Tuan Sri Di-Pertua, tempoh ini hampir menyamai 8 tahun pemerintahan terdahulu, iaitu 55,041 keputusan. Dan biar kita bersaing di atas nak membantu, nak memudahkan urusan rakyat. Dan setakat 31 Disember tahun lepas, baki permohonan yang belum kita buat keputusan, ini kes tertunggak ialah 3,738. Di dalam Dewan ini juga saya menyebut bahawa permohonan untuk kewarganegaraan kita akan berpandukan kepada prosedur operasi standard. Dan KDN kata kita mengikat diri kita ini dengan komitmen 1 tahun untuk memaklumkan keputusan. Sebelum ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 33 tahun pun ada. Tapi kali ini kami kata dalam tempoh 1 tahun. Tuan Sri Di-Pertua, saya juga nak menyebut bahawa tempoh hari bila kita pindah Perlembagaan Persekutuan mengenai kewarganegaraan, hasilnya adalah sekarang ini kita dalam proses memuktamadkan pindaan kaedah-kaedah kewarganegaraan bagi membolehkan nanti sistem dalam talian sebagai sistem pra-pendaftaran boleh diguna pakai dan sebagainya. Jadi kita sedang dalam peringkat akhir bagi mendapatkan perkenan ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong. Itu satu keperluan. Dan kita jangkakan 1 Januari tahun 2026 kita boleh melaksanakan selaras dengan peruntukan 1/2 akta tersebut. Maksudnya bagi ibu rakyat Malaysia yang melahirkan anak di luar negara daripada pasangan mereka bukan warga negara, maka kewarganegaraan anak itu akan dapat secara kuat kuasa undang-undang apabila mereka memenuhi semua garis panduan termasuk kaedah-kaedah warga negara yang telah kita sebutkan tadi.